Okay. Saya tertarik dengan Azri punya cakap lawyer kan. Boleh? Oi, sorry lah. Saya nak tahu tu. Lawyer dulu ke join KDN dulu? Join Icon Belia dulu. Sorry lah, lupa. Okay, sorry minta maaf. Terima kasih. Saya teringat tu. Saya dah lama lah menjadi seorang peguam. Ini tahun ke-8 saya Lama dah. sebagai seorang peguam. Dan waktu saya join Icon Belia KDN pun, saya baru je buka, saya join firm saya sendirilah. So tu ada masa lebih sikit. Dah berhenti kerja dengan orang, dah ada firm sendiri. Dan saya memang seorang peguam civil dan also pembelaan jenayah lah. So bila saya dapat join KDN ni, memang dapat kenal lah. polis, dapat kawan-kawan immigration, tu macam seronok sikit. Sebab selama ni saya kalau kat mahkamah memang bergaduh dengan polis. Yalah, kita membela orang dituduh kan. Betul. Tak adalah bergaduh bertumbuk ke apa, tapi banyak bersilat mulut lah. Bersilat mulut, saya kata A, polis kata B, polis tunjuk bukti ni, saya tunjuk bukti lain. So bila saya masuk Icon Belia KDN ni, dimensi tu lain sikit. Dulu dah asyik kena bil dengan polis, sekarang asyik kena kawan, kena faham apa dia orang buat. Itu benda menarik lah, yang antara sebab kenapa saya apply untuk join Icon Belia sebelum ni. So idea tu lebih terbuka, lebih nampak, lebih memahami lah, memahami selepas kita tengok dunia di belakang uniform tu. Faham. Menarik. So, tadi nak cerita pasal airport nak masuk Icon Belia pasal KDN pun pernah counter. pergi airport dulu. Waktu kita punya 3 bulan tu, ada 1 minggu tu memang minggu immigration. So kami ada daripada kami yang ke airport lah. Saya tak pergi, saya ke tempat lain. Oh, okay. Tu boleh cerita tempat lain lah, tapi ada yang pergi ke airport.